Korang nak tukar tayar kereta, hati-hati sikit sebab sekarang ni ada satu kes yang mengatakan bahawa ada tayar spesifikasi daripada Eropah sedang memanjiri pasaran di Malaysia. Jadi kenapa sebenarnya kita tak boleh tayar daripada Eropah? Alright guys, baru-baru ni ada satu pemeriksaan yang dilakukan di sebuah gudang dan pemeriksaan itu mendapati bahawa tayar yang disimpan di gudang tersebut merupakan tayar yang diseludup. Kerugian untuk hasil cukai negara dan hasil daripada penyeludupan ini dianggarkan lebih kurang 350 juta dan setakat ini kerajaan telah membekukan beberapa buah syarikat yang anggaran lebih kurang 70 juta. So kebimbangan terhadap tayar seludup ni dinyatakan sendiri oleh pengurus Michelin bagi negara Malaysia, Singapura dan Brunei, iaitu Florentine Odenwald, yang menyatakan bahawa tayar spesifikasi yang dihasilkan untuk negara Eropah tidak sesuai digunakan untuk cuaca di Malaysia ni. Jadi katanya kebiasaan tayar yang dihasilkan yang bersesuaian untuk cuaca di Malaysia ni dihasilkan di Thailand, bukan di Eropah. So bila dengar benda ni dia macam pelik sikit lah. Sepatutnya bukan ke tayar daripada Eropah lagi mahal lah daripada Thailand kan. Tapi disebabkan tayar yang dapat ni dah hasil daripada penyeludupan, yang berkemungkinan tayar tersebut mungkin dapat daripada clearance stock daripada Eropah, dapatlah harga murah kan, dan kemudian diseludup pula dapat lagi murah harganya dan dijualkan dengan harga yang mahal di Malaysia ni. So guys, jangan bangga sangat bila dapat tayar daripada Eropah. Sebenarnya tayar daripada Eropah ni spesifikasinya tidak sesuai dengan cuaca di Malaysia. So pilihlah tayar yang sesuai. Make sure tayar yang kita pilih tu datang daripada pengedar yang sah dan sesuai untuk keadaan cuaca di negara kita ni.